Okay guys, dah pagi, setengah pagi ya. Hari ni ada kelapangan sikit masa. Aku dekat kampung sekarang. Sekarang aku dekat Lombong, spot lama kemainan dekat Air Kuning. Spot kalau kat kampung, kalau aku mancing memang kat sini spot dia. Lagi satu, aku rod tak bawa daripada kampung, daripada Tepin nak balik kampung tu rod tak bawa. So aku pakai je lah rod apa yang ada dekat kampung ni. Cuma aku bekalkan dengan gewang aku dengan bag reel je lah aku bawa daripada Tepin. Macam apa, rod tu susah nak bawa. Aku naik motor balik kampung, so tak boleh nak bawa, susah. Korang saksikanlah video ni guys. Aku pun nak cuba mancing lagi teman. Nak cari, tengok hasil kita hari ni. Korang saksikan je video, okay? Jom, let's go. Tuh, ada yang ligan cu. Ada yang ligan cu. Tuh, tak kena. Kena. Aduh. Ada lagi tak? Ada lagi ke hidup? Cuk apa? Cuk lah. Putus. Meletup pula dah. Set. Haruan. Tuh, Toman masuk lagi. Haruan ah. Toman masuk lagi tu. Lari ke sana tu. Tu mau lari ke sana. Papok le. Gorgon cia. Yang ni kita tapau. Ya. Okay, maaf ya guys. Aku sekarang berada di kampung. Aku ada cuti, aku balik kampung lah. Betul lah, buat aku pun cari Toman sebenarnya. Aku balik kampung ni, daripada Tepin tu, rod apa pun tak bawa. Cuma aku berbekalkan aku punya reel, gewang, snap apa semua, leader apa semua lah. Itu untuk rod, aku memang susah lah nak bawa naik motor kan. Aku balik kampung naik motor. Untuk pengetahuan korang tu, aku pakai lah rod mana ada dekat rumah tu, bapak aku punya. Lepas tu adalah rod Toman bapak aku punya satu. Aku pun pakai lah. Tapi ni hasil dia lah, haruan gorgon. Kita pakai tato lah. Rod aku tak tahu rod apa. Pakai silencer. Ingat Toman lah. Look je kena tadi kawan ni. Berdebur lari Toman aku sana. Tak tahu besar ke kecil tu. Tu ada boiling bawah. Tu ada boiling dia. Nanti kita try. Okay. Tak kena. Kena. Aduh. Alah. Aduh.
Pajang 3 kali letup sil. Ada pasir pun. Sangkut pasir. Sangkut pasir lah. Ada sayur.